Tu saya cakap, kalau betul-betul kerajaan orang kata nak bantu pemandu e-hailing ni, dia dah bantu dah. Tapi itulah. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okay, so pertama kali, so anda tengok dulu video ni. Datuk Seri, soalan bunyi, boleh tak Datuk Seri panggil e-hailing punya company ni, Lala, Grab, Panda, semua ni, kami nak minimum satu order RM7. Setuju tak? Setuju tak? Okey. Okey, bagi saya 1 minggu, saya akan panggil semua e-hailing company. Saya akan jumpa di pejabat Perdana Menteri. Bagi saya tempoh 1 minggu, saya tetapkan masa, saya jumpa dia. Saya nak sampaikan pandangan saudara bahawa rate itu terlalu rendah. Okey, kita dah saksikan video tadi ya. Okay. So ini video perjumpaan P-hailing dengan PM kita lah. Video ni agak viral jugalah. Sebab PM umum lah kan. Bagi saya 1 minggu, saya akan panggil orang kat pejabat Perdana Menteri apa-apa lah kan. Saya akan pergi jumpa tu EHO e-hailing lah. Akan jumpa, akan menyuarakan yang rate itu rendah. Faham tak? PM cakap dia nak sampaikan. PM tu bukan dia macam okey saya akan arahkan mereka ubah, tak. Arahkan lain ya. Sekarang ni nak panggil, nak menyampaikan seolah-olah jadi orang tengah lah. Ini orang cakap kau punya tu murah. Itu sajalah. Anda tengok dulu video ni. Persatuan Pekerja E-hailing mengulangi tuntutan agar kerajaan menguatkuasakan harga tambang lantai kepada RM8. Gerakan Badan Bertindak Sahabat E-hailing Malaysia menyifatkan harga tambang minimum sebanyak RM5 pada masa ini sangat rendah. Pengerusinya Muhammad Zulkifli Osman berkata dengan keadaan kos sara hidup dan inflasi yang meningkat, nilai tambang minimum berkenaan tidak munasabah. Perjuangan kami menuntut agar harga tambang lantai e-hailing dikuatkuasakan serta-merta di seluruh Malaysia. Sebab tambang e-hailing semakin rendah. Seperti yang saya cakap tadi, RM RM6 setiap jam pemandu e-hailing pendapatan sejam. Jadi ini sangat rendah. Contohnya tambang minima RM4 di setengah tempat dan RM5 di setengah tempat. Ini sangat rendah bagi tahun 2025 ini. Malah Zulkifli berpendapat persaingan dalam beberapa syarikat e-hailing untuk menurunkan kadar tambang yang rendah menjadi risiko ke atas para pemandu yang bakal berdepan kerugian. Syarikat-syarikat e-hailing ini, mereka is a race to the bottom. Mereka bersaing untuk memberikan tambang yang terendah hingga ke bawah kos pemandu e-hailing. Jadi pemandu e-hailing bekerja dalam kerugian. Jadi kita nak kerajaan masuk dan menetapkan harga tambang lantai ini supaya pemandu e-hailing dapat sedikit keuntungan daripada kerja yang mereka lakukan. Itu saja. Kita bukannya minta harga yang terlampau tinggi. Pemandu e-hailing bukannya nak jadi jutawan ke apa ke, tapi kita mahu diberi upah yang setimpal. Beliau ditemui media semasa himpunan Hari Pekerja 1 Mei yang berlangsung di Ibu Kota pada Khamis. Okay, kita dah saksikan video tadi ya. Okay. So sekarang ni dah tahun 2025. Saya baru je ambil RM4. Jog RM5, Grab ambil RM1, saya RM4. 2025 ya. So itu P-hailing, motor, budak motor ambil upah untuk ambil job, dia nak RM6, RM7, RM8 lah. Tak nak bawah, tak nak RM5 lah, senang cerita. Nak RM6, RM7, RM8 lah. Itu motor. Minyak motor dengan minyak kereta, anda boleh tentukan. Lesen VSB. P-hailing ada VSB ke? Tak perlu. Kami pemeriksaan Puspakom. Motor ada pemeriksaan Puspakom ke? Tak ada. Apa lagi? Kami kena renew lesen VSB tiap-tiap tahun. Kena pergi medical check up. Rasanya P-hailing ada ke? So, budak motor, contoh pointer A pergi B, dia ada shortcut-shortcut tu yang kita selalu nampak, langgar lampu merah, naik divider, dia boleh shortcut-shortcut ya. Contoh shortcut-shortcut pun dia nak RM6, RM7, RM8. Kami e-hailing ni, yang kereta yang tak boleh cross divider, tak boleh orang kata kalau ada penumpang gitu tak boleh lah nak U-turn kat lampu merah, tak pasal-pasal lah kena komplain kan. Jadi kereta dengan motor pun nak RM7, RM8. Dah kita kereta ni rasanya kos dia lagi mahal ke lagi murah daripada motor? So anda tentukan. Sekarang ni saya kereta ambil job, ambil lah orang turun RM5. Budak motor pun komplain nak RM7, RM8. Bayangkan kereta. Motor boleh lompat divider bagai lah untuk shortcut lah, kata benda okey. Berapa kilo nak buat U-turn tapi dia boleh shortcut. Memang cepat lah. Kami ni orang kata tak boleh U-turn, kena betul-betul hadap jam. Kalau jam tu memang jam motor, tak ada istilah jam, pun nak upah mahal. Bayangkan kami e-hailing, kami pun nak upah mahal juga. Tapi itulah PM yang rasanya paling besar lah kot kan. Menyuarakan nak pergi jumpa e-hailing company untuk menyuarakan kita punya masalah tu. Bukan suruh dia orang
okey kena naik harga tak, menyuarakan, jadi menyampaikan aja. Bagi 1 minggu untuk menyampaikan. Dia tak cakap saya akan arahkan mereka semua kena naikkan, tak. Contoh kalau PM umum, okey tangga gaji sekarang 2,000, siapa majikan yang tak ikut akan diambil tindakan. Okey, itu dia dah umum, dah orang kata pokok kuasa lah, arahan daripada dia. Siapa yang ada pekerja tak buat EFF, kami akan ni. Tapi untuk Grab ni, syarikat e-hailing ni, PM jadi orang tengah je. Saya menyampai, dia tak boleh sentuh pun Grab tu. Bayangkan PM pun tak boleh sentuh Grab. Bayanglah kita pergi jumpa Menteri Sumber Manusia lah, kita jumpa Menteri Pengangkutan lah. Dan PM pun tak boleh buat apa. Kita jumpa yang PM pengangkutan pula. So, tu saya cakap, kita berarak, kita berhimpun, naikkan harga lantai. Dari 2019 sampai 2025, benda sama je. Ni PM dah cakap pun, saya pun tak tahulah e-hailing ni dah naik harga dia. Tapi kalau PM dah umum tu, mungkin e-hailing sekarang dah naik harga. Beza ke e-hailing dengan e-hailing? Mungkin PM cakap yang e-hailing dia komplain ya, yang e-hailing tak komplain tak payah. E-hailing dia RM5. E-hailing dia, sebab sekarang ni saya jumpa dengan orang rider e-hailing yang komplain ni. Nak naik kan, e-hailing tak payah. Rasanya lah sebab saya baru ambil RM5, dapat saya RM4, Grab ambil RM1. So tak tahu nak kata apalah kan. Tu saya cakap, kalau betul-betul kerajaan orang kata nak bantu pemandu e-hailing ni, dia dah bantu dah. Tapi itulah. Itu sajalah saya nak info. Assalamualaikum.